Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nik Asilah binti Nik Ali selaku pensyarah bagi subjek kursus PIMK 3423 Akidah Islamiah. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang hubungan akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah iaitu vaksin dan prinsip asasi menurut perspektif Islam dalam kemajuan sains. Saya, Wan Muhammad Izzat Faris Bewan Nazli, 2022-1744048 dari kelas PT3 S2 7, pensyarah Dr. Nik Asilah binti Nik Ali. Maklumat diri, saya pembentang Wan Muhammad Izzat Faris Bewan Nazli dan pensyarah bagi subjek khusus ini iaitu pensyarah Dr. Nik Asilah binti Nik Ali. Apa itu vaksin? Dari sudut sains perubatan, vaksin ialah suatu persediaan biologi yang mengandungi antigen, agen yang menyerupai mikrob penyebab penyakit yang dilemahkan atau dimatikan. Ia merangsang sistem imuniti badan untuk mengenali dan melawan penyakit tersebut pada masa hadapan. Dari perspektif akidah dan Islam, Alhamdulillah, pengambilan vaksin didefinisikan sebagai satu bentuk ikhtiar, usaha, perubatan dan wikayah, langkah pencegahan. Akidah menetapkan bahawa manusia wajib berusaha menggunakan sains untuk mencegah penyakit. Namun, kebergantungan iaitu tawakal mutlak mengenai kesembuhan dan perlindungan diletakkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Vaksin hanyalah asbab, sebab manakala Allah adalah Al-Syafi, Maha Penyembuh. Statistik di Malaysia. Penerimaan sains perubatan, khususnya vaksin, dalam kalangan umat Islam di Malaysia sangat tinggi, dipacu oleh sokongan institusi agama dan kesihatan negara. Contohnya, yang pertama, program imunisasi kebangsaan ataupun dipanggil NIP, kadar liputan imunisasi bayi di Malaysia bagi penyakit utama seperti BCG, polio dan hepatitis B secara konsisten mencatatkan pencapaian melebihi 95% setiap tahun, menepati sasaran Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk mencapai imuniti kelompok. Seterusnya, vaksinasi COVID-19 PICK, Malaysia merekodkan kejayaan besar apabila lebih 84% daripada keseluruhan populasi dan lebih 98% populasi dewasa telah melengkapkan dos vaksin mereka, membuktikan bahawa masyarakat Islam Malaysia menerima baik kemajuan sains yang membawa maslahah. Apa kepentingan vaksin? Kenapa vaksin sangat penting dan disokong kuat oleh sains serta agama? Yang pertama, mencegah penyakit berjangkit dan kematian. Penyakit seperti polio, cacar ataupun panggil smallpox dan measles yang dahulunya membunuh jutaan nyawa kini berjaya dikawal dan dihapuskan melalui vaksin. Seterusnya, membina imuniti kelompok, herd immunity. Pengambilan vaksin bukan sekadar melindungi diri sendiri tetapi melindungi golongan yang lemah dan tidak boleh divaksin seperti bayi pramatang, penyakit kanser atau mereka yang mempunyai imuniti rendah. Yang ketiga, menjimatkan kos kesihatan negara. Pencegahan adalah jauh lebih murah dan efisien berbanding merawat penyakit kritikal di unit rawatan rapi ICU. Tajuk yang berikutnya, maqasid syariah berkaitan vaksin. Maqasid syariah bermatlamat menjaga kebaikan dan menolak kemudaratan. Dalam isu vaksin, 3 elemen utama daripada 5 prinsip maqasid daruriyat amat bersesuaian. Yang pertama,
Pemeliharaan nyawa, hifz al-nafs. Ini adalah objektif paling utama. Vaksin bertindak sebagai perisai nyawa manusia daripada ancaman wabak yang boleh membunuh. Agama mewajibkan manusia menjaga nyawa daripada kebinasaan. Yang kedua, pemeliharaan keturunan, iaitu atau disebut sebagai hifz al-nafs. Hifz al-nafs. Vaksin seperti HPV untuk mencegah kanser pangkal rahim dan rubella mencegah kecacatan janin diberikan untuk memastikan genetik dan zuriat generasi akan datang dilahirkan sihat dan selamat. Yang ketiga dan juga yang terakhir ini, pemeliharaan agama, hifz al-din. Akal dan tubuh badan yang sihat membolehkan seorang Muslim melaksanakan ibadah seperti solat puasa dan haji dengan sempurna tanpa kesihatan fizikal akibat jangkitan penyakit. Kualiti ibadah akan terjejas. Tajuk yang berikutnya, prinsip Islam berkaitan kemajuan sains vaksin. Sains pencipta vaksin disokong oleh beberapa prinsip asasi Islam. Yang pertama, pencegahan lebih baik daripada merawat. Al-wikayah khairun minal laj. Islam mengutamakan langkah berjaga-jaga sebelum sesuatu musibah berlaku. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah berpesan tentang kuarantin bagi mengelakkan penularan wabak kusta dan taun. Yang kedua, menolak kemudaratan la darar wala dirar. Kaedah fiqh ini bermaksud tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Seorang tidak boleh membiarkan dirinya terdedah kepada jangkitan yang memudaratkan dan dia juga tidak boleh menjadi asbab kemudaratan penyebar virus kepada orang lain akibat tidak mengambil vaksin. Tambahan pula, mengutamakan maslahah am. Keselamatan masyarakat, imuniti kelompok diutamakan berbanding keraguan peribadi. Apa kata pendapat ulama berkaitan vaksin? Pendapat ulama, majoriti ulama dan institusi fatwa sedunia sepakat mengenai keharusan dan kepentingan vaksin. Yang pertama, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan MKI Malaysia telah mengeluarkan pelbagai fatwa yang menyatakan status harus bagi penggunaan vaksin seperti vaksin meningokokal, vaksin HPV dan vaksin COVID-19. Malah, ia boleh menjadi wajib sekiranya ditetapkan oleh ulil amri kerajaan bagi mengelakkan ancaman wabak yang kritikal. Yang kedua, Dar al-Ifta al-Misriyah, Mesir, menegaskan bahawa menolak vaksin yang telah diuji kesahihan dan keselamatannya oleh pakar perubatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan syarak kerana ia sengaja mendedahkan diri kepada kebinasaan. Akhir sekali, isu bahan tidak halal. Ulama menetapkan kaedah istihalah perubahan sifat kimia dan konsep darurat. Jika tiada alternatif yang halal dan penyakit tersebut mengancam nyawa, penggunaan vaksin tersebut dibenarkan ataupun dimaafkan demi melihara nyawa. Makasih, hifz al-nafs. Kesimpulan, pengaplikasian sains khususnya dalam teknologi vaksin membuktikan keharmonian antara Islam dan sains. Akidah mendidik kita untuk berusaha mencari penawar sambil bergantung kepada Allah. Sains menyediakan instrumen pencegahan, manakala maqasid syariah dan prinsip fiqh memberikan panduan etika bahawa nyawa manusia wajib dilindungi.
Penolakan terhadap kemajuan sains seperti gerakan anti-vaksin tanpa asas bukti pakar yang kukuh adalah bertentangan dengan prinsip Islam yang menyuruh umatnya memelihara nyawa dan masyarakat dengan harmoni. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.